Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar warisan budaya daripada Universiti Malaysia Kelantan. Saya ingin buat temu ramah sedikit lah pasal tajuk yang kami buat untuk assignment akan datang. Soalan pertama sekali, muzium ni pernah terkena banjir tak? Kena 2014, tahun 2014. Belah. Air naik atas ni lah. Lepas masuk dalam ofis, masuk dalam galeri. Tapi tak banyak lah. Dalam paras betis lah. Jadi kerosakan tu adalah kapek-kapek. Kapek lah rosak. Baru-baru lain tak rosak. Tu sempat awak naik, sempat awak lagi. Teruk ke? Lama juga? Biasa seminggu. Seminggu. Jadi kena ada gotong royong, cuci kebersihan ni. Kita terpaksa menggunakan bomba, khidmat bomba untuk buat rupa apa kan. Jadi itulah 2014. Kalau banjir, kalau contoh, kalau macam contoh lah ni cuaca panas ke, kalau contoh hujan ke, ada juga rosak-rosak. Bagai rosak dalam ni. Tak ada juga. Alhamdulillah setakat ni ya. Cuaca okey lah. Dia jarang berlaku. Jarang berlaku. Banjir besar baru berlaku. Inilah 2014 lah. 2014. Muzium negeri ni dia tinggi sikit berbanding dengan muzium lain. Muzium paling teruk sekali Istana Jaha. Istana Jaha dia rendah. Dia rendah jadi air banyak masuk. Dalam galeri saja kat pinggang. Jadi tapi barang-barang sempat naik. Itulah. Okey, kalau soalan lain, macam mana kalau pihak muzium jaga barang-barang ni untuk elak daripada kerosakan? Biasa barang-barang koleksi kita ni dia ada wayang kulit, alat-alat gendang, alat muzik kan. Kita kena jaga dia jangan kena air. Jaga daripada serangga macam tikus apa kan dia makan kulit-kulit tu. Tu ya jaga tu. Jangan bagi kena air. Itu apa contoh cabaran untuk jaga barang-barang warisan ni lah. Barang-barang muzium ni. Cabaran yang paling besar sekali. Cabaran yang paling besar. Contoh dari segi cuaca ke, macam contoh kan ada banjir tak antaranya juga selain daripada banjir tu. Biasanya cabaran yang paling besar kat banjir lah. Banjir lah. Tapi sini tu tidaklah teruk sangat. Banjir lah. Berlaku banjir kita kena berteroyong lah. Angkat bagai ke bawah naik atas. Selain daripada muzium ni, muzium mana lagi yang terkesan dengan banjir? Kalau musim banjir, yang terkesan kalau musim banjir. Tahun 2014 tu semua muzium kena. Semua muzium kena. Bankrupt pun kena, Tanah Jaha pun kena, muzium Islam. Dia biasa lumpur ya, masalah lumpur banyak. Lumpur masuk lah. Lumpur masuk. Lepas tu kita terpaksa kena angkat barang-barang tinggi. Tu kalau contoh yang banjir dulu Selain daripada ada bomba, selain pada tu ada pihak kerajaan ke mari tolong, ada bagi dana ke apa? Tak ada, cuma kita buat gotong royong staff-staff muzium lah. Kita panggil staff-staff kita buat gotong royong, cuci, lepas tu kita guna khidmat bomba lah. Untuk buat lumpur tu. Biasa gitu. KKB. Kalau untuk soalan terakhir lah. Kira apa harapan untuk Muzium Kelantan ni untuk masa depan, untuk 5 tahun yang akan datang? Harapan macam mana tu? Harapan tu macam nak muzium ni lagi dikenali orang ke, lagi tambah pelancong mari ke, kan tu. Memanglah. Kalau boleh kita nak macam tu lah. Biar pelancong tahu ramai datang, orang-orang dalam tempat pun kena datang muzium, biar tahu muzium ni. Kalau di Kelantan ni ada banyak muzium. Antaranya? Lain ni? Muzium Negeri, Muzium Istana Jaha, Muzium Adat Syarat Raja, Muzium Diraja, Muzium Kraftangan dan Muzium Perang. Muzium Perang. Muzium ni dah berapa lama dah operasi? Dia perasmian dia tahun 1990. 1990. So, sekarang dah 36 tahun. Saya rasa itu je. Okey, terima kasih. Sama-sama.